Dulu zaman saya serokok, saya ingat lagi Dahir Light harga dia RM17 40 sen. 2 kotak satu hari. Nama saya Muhammad Nabawi. Saya berumur 40 tahun. Saya mula berhenti rokok lebih kurang dalam setahun. Abang bermula dengan rokok, pergi kepada vape ataupun abang ambil dua-dua? Bermula daripada rokok, lepas tu cuba ikhtiar berhenti, beralih kepada vape, tak jalan juga, balik pada rokok, lalas rokok dan vape sekali. So macam mana bermula tu bang? Pengaruh kawan-kawan. Pada umur 13 tahun, bermula dengan rokok, sikit-sikit, isap, sampai ke habis belajar, sambung belajar, alam kerja lagilah. Bila dalam kerja, mak ayah pun dah tak pantau, lagilah habis rokok. Dulu zaman saya rokok, saya ingat lagi Dahir Light, harga dia RM17 40 sen. 2 kotak satu hari. 24, 25, sampai ke umur saya 37, something macam gitu.